Jadi tiket penerbangan bernilai RM400. Ya, ini subsidi tiket penerbangan bernilai RM400 bagi mengurangkan beban pelajar pendidikan tinggi awam bagi laluan domestik antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Tapi oleh kerana masih ada keluhan, jadi mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Mac yang lalu telah meluluskan perluasan bantuan subsidi fly siswa daripada IPTA, dia termasuk sekarang ditambah lagi untuk Ashwara, ILJTM, universiti separa kerajaan, government link universities, institusi pengajian tinggi milik kerajaan negeri serta institut peladangan dan komoditi. Ini akan melibatkan dan memberi manfaat kepada 50,000 pelajar.